Assalamualaikum. Kali ini kita nak menceritakan sekiranya anda berminat untuk mengeluarkan duit daripada KWSP untuk bayaran pergi ke haji. Okey. Yang pertama, bila dah dapat tawaran, sila bawa surat tawaran yang mengatakan kita telah dipilih untuk pergi ke haji. Yang kedua, sila bawa penyata akaun tabung haji. Okey, penyata akaun tabung haji, kemudian surat tawaran, dan boleh terus pergi ke kaunter KWSP lah. Okey, semasa tahun lepas 2025, tahun ni 2025, kita hanya dibenarkan untuk keluarkan maksima RM3,000 sahaja untuk bayaran pergi ke haji, dan duit tersebut akan dikreditkan terus ke dalam akaun tabung haji kita. Sebab tu kena bawa penyata tabung haji. Jadi proses dia kalau ikutkan dia kata lebih kurang dalam 2 minggu lah. Tapi sebenarnya memang cepat. Dalam beberapa hari saja duit tu dah pun masuk dalam akaun tabung haji. Okey. Jadi proses untuk KWSP, pengeluaran KWSP, sila bawa surat tawaran, statement tabung haji dan terus rujuk kepada pihak KWSP. Tapi kalau tak silap saya, macam dah sekarang dah boleh keluar RM10,000. Jadi tahniahlah anda. RM10,000 tu sangat-sangat banyak. Memang boleh bantu. Dan bolehlah berfikir-fikir untuk nak upgrade. Katakanlah nak upgrade daripada muassasah nak pergi ke private. Senang juga tu, tambah lagi RM10,000. Sebab muassasah kalau T20 RM33,000, tambah RM10,000, tambah sikit, mudah boleh dapat private. Okey. Jadi kalau ikutkan, tahniah jugalah bagi mereka yang dapat keluarkan lebih. Sebab kita pun nak pergi untuk menunaikan haji, bukannya nak pergi bermain, bershopping kan. Dan pergi haji boleh keluar RM10,000 tu sangat-sangat membantu untuk para jemaah. Okey. Nanti duit tu akan dikreditkan dalam masa lebih kurang dalam 3 ke 4 hari tu duit dah masuk. 3 ke 4 hari bekerja, duit dah masuk dalam tabung haji. Okey. Nanti kita pergi ke proses yang seterusnya pula. Okay, Assalamualaikum.